Satu lagi jenis earclip earphone yang mungkin akan membuatkan orang cakap orang budak jahat. Kali ni model daripada ulun pula guys. So jom kita tengok. Dia ada bagi satu USB Type C. Dan inilah dia earclip earphone. So jom kita buka. So dia lebih kecil sikit kalau kita tengok dia punya size berbanding Amgras yang kita pernah review. So speaker dia ada dekat bahagian sini. So kalau kita nak pakai yang besar ni, yang ada speaker ni, kita akan masukkan dekat bahagian telinga kita lah, supaya dia dekat dengan lubang telinga kita, supaya kita boleh dengar lagu dengan baik. And then kalau kita nak tekan dia punya sensor, kita just touch di belakang telinga kita je lah. Sangat senang. So apa lagi, jom kita test. Nak pakai dia sangat-sangat senang. Kita just tolak masuk je macam ni. Dah masuk dah pun. Alright. So untuk yang ulun ni, aku rasa dia macam kecil sikit berbanding Amgras yang kita dah review hari tu. Untuk full volume lagu, not bad dia punya kekuatan bunyi dia. Dan dari segi kualiti bunyi bass dia, aku rasa aku akan bagi dia above average. Aku pun dah test mic untuk earclip ni, keluarkan dah letak di depan mulut macam ni. Memang bunyi dia memang cun gila. Untuk bateri pula, earbud ni mampu bertahan selama 4 jam. So guys, kalau korang perlukan earbud yang version baru macam ni, korang boleh check out dekat bag kuning di bawah.